Okey, ini kantung benih kangkung. Lepas kangkung tu dia keluarkan bunga putih, dekat bawah tu ada macam kantung tau. Bila kantung tu mengering macam ni, jadi coklat, saya petik. Saya mau lihat isi dalam dia macam mana. Dia sepatutnya ada benih dalam kantung ni. Okey? Jom tengok sama-sama. Nampak tak? Inilah benih dia. Benih dia color putih ni sebenarnya ni. Dia putih coklat. Macam tu lah. Okey. Selamat menanam kangkung.